Harga baru memang mahal. Cuba tengok dekat Mudah, dekat Marketplace, berapa harga ni lepas 2-3 tahun. Menakutkan. Salam, tolong kirakan untuk Audi A6. Nak berangan kejap. Hahaha, thank you. Nak berangan biar sampai jadi kenyataan. Berapa income yang sisa kalau nak beli sebuah Audi A6? Jom, saya tolong breakdown. Model baru harga bermula RM442,000. Deposit kalau 10% RM88,400. Road tax RM380. NCD insurance kalau dah ada 30% RM8,263. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Audi A6 ni adalah RM97,043. Installment kalau kita kira untuk 7 tahun, sebulan RM4,946. Gaji berapa tu? Kalau setahun pula RM59,352. Yearly expenses jangan lupa. Jom kita kira. Insurans RM8,263, road tax RM380. Servis boleh bajetkan RM1,600. Untuk wear and tear RM2,000 at least kena ada. Total up yearly expenses untuk sebuah Audi A5 ni adalah RM12,243. Apakah yearly expenses dengan yearly installment? Maka dapatlah RM71,595. Saya nak share sikit macam mana untuk beli dulu, bayar kemudian. Jaga cash flow sambil jimatkan duit. Tapi macam mana Senang je dengan Pay Later by Grab. Boleh pilih ansuran untuk 4 bulan, 8 bulan, even 12 bulan. Ikut pada bajet kemampuan pembayaran kita. Jom cuba Pay Later by Grab sekarang. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM5,966. Berapa income yang sesa nak beli sebuah Audi A5? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM19,886. Kalau nak gunakan 20% daripada income, sebulan income kena ada RM29,830. Harga baru memang mahal. Cuba tengok dekat Mudah, dekat Marketplace, berapa harga ni lepas 2-3 tahun. Menakutkan.